Okay, jom saya tunjuk kat korang macam mana cara kita nak set up satu chatbot menggunakan Seposen.ai ni. So ni korang login je lah dekat dalam Seposen CRM ataupun dashboard ni kan. Just login je. Kalau dah sign up, login sahaja. Lepas tu katalah kita nak buat lah dalam satu chatbot yang baru. So klik je dekat atas ni, klik dekat workspace baru, and then bagi nama workspace. So contoh macam saya nak buat untuk produk Reddybit lah. Saya ambil ni sebab dia popular dan tak ada apa-apa yang isu lah bagi saya benda tu. Jadi saya ambil Reddybit sebagai contoh sahaja. Saya tak endorse apa-apa produk ni dan sebagainya lah. Okay, so cipta dan pilih template. So kita createkan template. Lepas tu kita boleh pilih template mana yang kita nak, sama ada produk fizikal ataupun property harana. So kalau produk lah kan, Reddybit adalah produk fizikal, produk kesihatan. So just pilih je kat sini. Kalau anda jual apa-apa produk saja, janji dia punya proses pembelian dia adalah customer tu bagi detail, pilih dia punya package, kemudian dia bagi alamat apa semua, buat pembayaran ataupun COD, and then anda postkan dia punya barang. So itu adalah produk fizikal. Tapi kalau lepas dia buat pembayaran nak kena hantar e-book ke apa ke, yang itu tidak termasuk dalam produk fizikal. Yang tu nanti mungkin kita akan buatlah produk digital pula. So sekarang kita ambil produk fizikal sahaja dahulu. So pasang template ni. Alright, so lepas dah pasang, dia akan keluar paparan macam ni terus. So anda akan nampak lah kat sini, dia adalah untuk tab order dan sebagainya. So first thing first adalah kita kena pergi dekat bahagian bot setting dulu. Okay, so dekat dalam bot setting ni kita bagilah nama. Nama saya suka letak nama Laila lah. Laila, brand name saya letak Reddybit. Kemudian niche produk ni saya akan tukarkan kepada produk kesihatan. Okay, default panggilan saya buat kecil lah. So banking information ini adalah untuk maklumat pembayaran, maklumat account bank kita untuk customer buat bayaran, dan behavior dan juga constraint bawah ni, yang ini kita biarkan dahulu. So klik pada save change dulu. Okay, dah settle kat sini, kita pergi ke bahagian produk. Kat produk ni, so kita boleh tambahkan produk. Produk ni kita buatlah Reddybit. Apa USP dia kita nak letak kat sini. Sekejap saya tengok USP dia dulu. Okey, saya ada USP dia dan saya copy dan paste je lah. Reddybit. Okey, ini je bersalah. Okey. And then short description pun saya letak sama je lah, senang. Okey. Tapi anda boleh ubah lah short pitch dia apa dia. Dan information, saya akan ambil information yang saya ada. Lepas tu saya akan masukkan kat sini. Apa sahaja tentang information yang anda nak chatbot tu tahu tentang produk tersebut, anda masukkan dekat dalam ni terus. So macam saya masuklah nama produk Reddybit, description, USP, description ni tak perlu tak apa, tapi letak je lah kan, copy paste je. So USP, bahan-bahan, USP dia adalah bahan-bahan botanical. Ni USP dia, benefit dia sesuai untuk siapa, penghargaan 1 kotak 15 sachet, key ingredient dan juga cara penggunaan. So apa lagi yang kita nak letak, kita letak kat dalam ni. Mungkinlah kita nak letak sikit contoh hook ke apa ke, boleh juga kita nak letak kat sini. Tapi dia ada satu tempat yang mana kita boleh letak dekat dalam skrip tu nanti. So saya tak letak kat sini lah. Alright, and then yang ini kita akan upload new. So saya nak tengok kejap. Saya dah download tadi, banyak dah gambar-gambar Reddybit. So yang inilah uploading cover. Okay dah. And then active bot cancel, default supplier kita biarkan saja. Okay, save product dulu. Lepas tu kita add package. So package dia ada, saya rasa lah 1 kotak RM99. Okay, 1 kotak 1 kotak RM99. Stock quantity saya biar kosong lah. WC product ID ni adalah WooCommerce product ID. Kalau kita nak bot tu auto push order masuk terus ke WooCommerce nanti pun boleh juga. Kita masukkan je dekat sini, dan ada tempat lain lah yang kita masukkan dekat bahagian integration ni nanti. Okay, and then save. Lepas tu kita masuklah lagi 2 kotak pula. 2 kotak. Kemudian, okay, ada yang tanya saya, macam mana dengan kalau 1 kotak tu ada free gift dia, 2 kotak tu ada free gift dia, macam ni kita nak buat lah, masuk je dekat dalam ni terus. Package name ni, contoh saya punya ni ada 1 kotak
Saya tak ada lah, saya punya tak ada. Dia punya ada satu kotak free, Reddybit free delivery, dua kotak Reddybit free delivery juga. So tak adalah. Tapi the point is kita boleh masukkan juga dekat sini. So dua kotak 170, stok kosong, save, add pick. And then tiga kotak sampai tiga kotak je. Kita buat sampai tiga kotak je lah. Okay, ni saya save. Mungkin kena adjust sikit ni nanti. Alright, dah settle dah. Produk kita dah settle, kita boleh pergi ke bahagian suppliers, okay, and then dekat bahagian suppliers ni kita boleh editkan dia. So dekat sini nak bagi nama lain pun boleh lah, default supplier ke apa ke, ataupun biar je. Dan kita boleh masukkan apa courier yang digunakan oleh supplier Reddybit kita ni. So macam saya masukkan Ninja Van. Nak masukkan Ninja Van, Pos Laju pun boleh, ataupun kita katakanlah Semenanjung Ninja Van, Sabah ataupun Sarawak guna Pos Laju. Macam tu pun boleh. Yang ni semua free. Saya punya ni semua free. So saya akan buatkan saja. And then saya tak nak ada COD dekat Sabah Sarawak. So saya onkan ni COD Semenanjung only. So kita savekan dia. Okay, settle. And then kita masukkan dekat dalam media library pula. So media library, kita ambil je upload media ni, choose kat sini. Lepas tu kita masukkan dia punya testimoni dululah. Okay, saya tak pasti testimoni dia ni gambar apa tadi. Okay, testimoni buat kerja 1 hari suntuk pun tak apa. Ini sepatutnya letakkan dalam ni. Testimoni what we call tenaga. Okay, and then kita boleh attachkan kepada produk kita tadi. Sebab apa? Sebab dalam Seposin kita boleh tambah banyak-banyak jenis produk tapi dalam niche yang samalah. Okay, so setiap gambar yang kita masuk tu kita boleh pilih beberapa produk yang kita nak attachkan media kita tu. So save kat sini, testimoni. Saya ambil dalam 3 dulu, testimoni. Okay, bangun pagi segar, hilang lengoh. Ni testimoni. So attachkan dia lagi. Okay, and then next kita ambil satu lagi, testimoni pembuangan lancar. So perut semakin lawas sejak amalkan Reddybit. Macam tu. Ini adalah caption optional di mana kita nak suruh AI kita tu, chatbot kita tu hantar sekali. Lepas hantar gambar, hantar ayat ni dekat bawah gambar tu. Macam tu. Ini adalah description di mana kita nak suruh dia bila nak kena hantar. Tapi disebabkan kita dah pilih kategori testimonial, kita tak perlulah hantar gambar testimoni ni bilakah semua berapa, tak ada. Kita bagi tahu je ini adalah testimoni pembuangan lancar. Cukup. Macam tu je. Tak perlu panjang-panjang pun sebenarnya. Okay. And then saya masukkan dulu gambar harga lah. So kalau harga, saya letak gambar produk kat sini ataupun gambar others ke. And then caption tak payahlah, saya tak letakkan. So saya letakkan description gambar package harga 1 unit. Macam tu. So nampak sini package harga 1 unit saya masukkan. Ni gambar package harga 2 unit. Dan juga last lah saya masukkan gambar package harga untuk 3 unit. Tak, Reddybit, save, settle. By default, chatbot anda dah settle. Dia dah pandai menjual. Okay. Cuma anda perlu integratekan dia dengan OpenAI dulu. So saya ambil satu API key saya. Okay, yang ini nanti tengok dekat dalam kita punya tutorial ada macam mana cara nak dapatkan API key. Okay, so yang ini WC integration ni. Kejap. Okay, kalau tengok connected and verified ni, current key dia ada benda ni, kira kita dah settle lah, kita dah pun integratekan dengan OpenAI. So WC consumer key dan juga consumer secret ni apa semua ni kena tengok dalam kita punya tutorial macam mana nak integratekan dengan WooCommerce. So kalau buat masa sekarang saya tak buat lah. Sama juga dengan Meta Conversion API pun boleh juga, kita boleh integratekan dia supaya kita tahu ROAS purchase kita tu berapa dan sebagainya. Alright, so dah settle kat sini. Kita boleh pergi kepada, nanti saya buatkan satu button lah kot senang. Okay, Seposin.ai, lepas tu saya type nama workspace saya tadi, Reddybit kan. Reddybit, kemudian kita boleh connectkan dengan WhatsApp dekat sini. Connect WhatsApp,
lepas dah connect WhatsApp kat sini, kita kena connect pula, linkkan dia. Lepas kita dah connect kat WhatsApp, linkkan dia kat sini, okay, baru dia boleh reply dekat WhatsApp. Tapi for now, saya nak test dulu. Okay, saya nak test dulu chatbot ni macam mana. So saya open bot, okay, omnichannel, open bot. Lepas tu, klik pada button preview. Ni nanti saya akan masukkan kat dalam CRM lah, senang. Live chat tu, ataupun preview lah. Saya akan letak satu button preview kat sini supaya klik, dia akan terus buka dekat dalam ni ke? Boleh juga kan? Nanti kita buat lah. Alright, so open in web browser. Oh, dia ada kat sini pula. Dia keluar dekat belah sini. Nampak kan saya punya ni? So, saya salibit. Contoh, saya tunjuk dulu. Yang ini adalah default apa yang AI tu sendiri reply. Dia craft sendiri reply. Kalau tengok dekat dalam ni, dia tak keluar. So saya settingkan dulu sekejap. Live chat enable. Sebab saya suka enablekan benda ni supaya kita boleh pantau dia punya sistem message dia. Lepas tu yang ni saya setkan kepada whisper. Web chat widget saya setkan dia kepada full page. Kemudian appearance saya suka setkan dia kepada WhatsApp. Lepas tu saya klik apply changes. Okay. So kat sini saya refreshkan dulu balik. Dia tengok kat sini. Okay. Waalaikumsalam Cik. Terima kasih PM tanya pasal Redibit. Redibit ni minuman botanical khas untuk bantu urus masalah kesihatan kronik macam jantung, diabetes, gout dan darah tinggi. Dalam satu sachet, saya besarkan sikit. Dalam satu sachet ada gabungan ekstrak bit merah, delima, moringa, spirulina. Semua ni memang power untuk boost tenaga, kuatkan imun dan lengkapkan badan dengan vitamin semua jadi. Cik ada masalah kesihatan tertentu ke atau nak guna untuk tingkatkan kesihatan overall? Boleh share sikit supaya saya boleh suggest cara paling sesuai. So, let's say lah, katakan kita rasa macam, alah, ini ayat AI sangat lah kita rasakan dia punya greeting ni. Kalau saya buat chatbot, saya sangat particular tentang greetings dia tu. So, saya tak nak dia greeting tu nampak macam robot, nampak macam scripted sangat. So, apa yang kita boleh buat adalah, kita boleh masuk dekat dalam CRM, dekat bahagian script ni, kita boleh tambah script greetings general greet. Okay, and then ni saya panggil greeting. So saya masukkan dalam script content ni, kita boleh juga sebenarnya kalau use first message tak bagi tahu terus salah mereka, guna script ni. Contoh, boleh juga kita nak letak macam tu, cuma saya tak suka sangat lah. Script content kita letak je script content terus sebenarnya. So salah, sebab atas ni pun saya dah classifykan general greet kat sini. So saya masukkan je salam, saya Laila, terima kasih, salam Cik lah saya nak buat. Saya kena pilih absent pun dulu. Okay, so saya nak tukar je ni, salam Cik, saya Laila. Redibit ni bagus untuk kesihatan, terutama bagi orang yang ada masalah sakit sendi, kurang bertenaga, kerap jatuh sakit. So sebelum Laila terangkan detail dan harga promo yang kita ada sekarang, boleh tak Laila nak tahu dulu Cik nak dapatkan Redibit ni untuk apa ya? Nanti Laila terangkan satu persatu pada Cik dengan lebih detail. Okay, so kita boleh tambah dalam skrip ni, kita boleh tambah add media sebenarnya. Kita boleh ambil mungkinlah kita nak ambil satu je kat sini, cuma dia akan keluar kan macam ni. Saya nak letakkan dia dekat bawah ni, macam ni. So nanti dia akan keluar dalam bentuk gambar lah dekat dalam kita punya tu. So yang ni saya akan attachkan to product optional, okay, to product Redibit lah, and then saya savekan dia. So bila kita buat macam tu, dekat dalam produk kita tu tadi, kalau anda scroll ke bawah, dia dah ada dah dia punya gambar. Oh ni tak ada, tak keluar. So kalau tak keluar, kena refresh dulu balik. So saya kena tukar balik Redibit kat sini. Saya ada banyak ni dia jadi macam tu lah. So product, okay, manage, okay, dia keluar. Greeting script ada satu, gambar pun kita dah attachkan semua tadi. So dia auto lah masuk dekat dalam ni. And then kita boleh test semula. Yang ni hashtag 1, kita nak delete dan refresh dia punya chatbot kita ni. And then kita boleh refresh kalau nak. Lepas tu saya klik salam PM Redibit. Okay, kalau nampak kat sini macam mana cara dia reply. Waalaikumsalam Cik, saya Laila. Dia terus bagi gambar macam yang kita buat sebiji juga, hampir sebiji lah. Sebab AI dia takkan ambil sebiji-sebiji kalau tidak
sesuai. Okay, dia akan tengok juga adakah skrip kita ni sesuai untuk digunakan 100% ke dalam reply dia ataupun tidak. Kalau tengok dekat sini, dia ambil 100% jugalah kita punya greeting tu. Sebab apa? Sebab saya punya greeting salam PM Reddybit. Tapi kalau katakanlah kita buat skrip yang ada sekarang ni macam ni saja, betul tak? So katakanlah saya nak buat salam, ni saya dah refresh hashtag 1 dan ni dalam kita punya sistem dia dah delete dah user ni sebenarnya. So salam PM Reddybit untuk sakit sendi dan masalah lutut. Kita tengok macam mana cara AI ni dia akan reply pada customer kita tu. Even though kita set dekat dalam greetings kita tu ataupun script kita tu macam ni je. So apa yang akan berlaku sebenarnya adalah AI dia nampak kita punya skrip ni dan dia akan analisa adakah skrip ini sesuai untuk dihantar pada customer kita. Kalau tidak, dia akan cuba olah sedikit supaya reply dia tu lebih sesuai dan lebih padu berbanding dengan apa yang kita dah set dekat dalam ni. That's why kadang-kadang kalau anda dah set, kenapa saya dah set macam ni tapi AI tak ikut apa yang saya buat. So itulah sebabnya. Bukan sahaja dia akan tengok apa yang customer hantar, AI juga akan tengok apa iklan yang customer klik. Dia akan tengok customer klik iklan apa, dia akan tengok apa sejarah sebelum ni, mungkin dia dah ada data dekat dalam database kita, dan juga dia akan tengok juga apa ayat yang dihantar oleh customer kita ni. That's why kalau anda tengok dekat sini, Reddybit ni memang ramai gunter. Dia ada masukkan sebab dia gabungkan merah delima bla bla semua ni. Nampak tak? Dia olah balik apa yang kita buat. Kalau ikutkan dia akan hantar macam ni, tapi dia tambah sedikit sebab customer dah bagi tahu kat sini untuk sakit sendi dan masalah lutut. Dia akan jadi macam tu. Bijak kan? So itulah cara macam mana kita nak set up chatbot dekat dalam Sepose.ai ni. And then kita just tinggal nak tuning je lah sikit, nak tambah skrip ke, ataupun kita boleh masukkan dekat dalam bot setting ni. Bot setting ni dekat dalam bahagian constraint ni adalah apa larangan yang kita nak bagi pada chatbot. Jangan suruh customer berunding dengan pakar ke, tanya doktor dulu ke kan. Jangan bagi harga masa dekat greeting ke, ataupun terus explain 100% detail produk, kandungan apa semua sekaligus. Masuk je dekat arahan dia. Ni adalah extra arahan yang kita nak bagi pada AI for overall produk yang kita ada. So dekat, kalau kita nak letakkan arahan based on produk, kita boleh masukkan dekat dalam dekat product information ni. Cuma dekat product information ni mungkin dia dengar, mungkin tak dengar lah. Cuma kita boleh bagi sedikit information supaya dia tahu, oh okey, kalau macam ni, kalau customer tanya harga buat macam mana dan sebagainya. Ataupun kita boleh masukkan dekat dalam skrip pun boleh. Dia ada banyak tempat sebenarnya. Dan anda kena mix and match lah, tengok macam mana apa yang sesuai dengan produk anda. Cuma kalau macam saya suka biarkan sahaja chatbot tu yang reply based on prompt yang kita dah set lah. Just tinggal kita nak tukar je sebenarnya. Nak tukarkan, mungkinlah katakanlah kita pakai kitchenware, tapi produk adalah produk kesihatan. Okay, bot akan reply even though kita pakai produk kesihatan ke apa ke. Kita tengok dekat greeting je lah dulu. Okay, benda yang sama. Kita nak tengok macam mana perbezaan bila kita tukar niche. Produk dijual adalah produk kesihatan, tapi niche kita pakai niche kitchenware. Okay, so dekat sini dia memilih untuk ambil apa nama ni, kita punya skrip lah berbanding dengan apa yang ada dekat dalam prompt. Sebab dalam prompt memang jauh beza lah, kitchenware dan sebagainya. Alright, so skrip memang didahulukan berbanding dengan prompt. Cuma jangan letak terlalu banyak skrip pada awal. Biar prompt jalan, lepas tu baru kita tengok macam mana apa yang perlu diubah, baru kita masukkan dekat dalam skrip. Alright, so 30 minit plus minus lah, sejam ke 2 jam dah settle dah satu chatbot yang proven untuk membantu anda semua untuk closing
sales produk anda on the spot, kan, secara automatik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.